Pernah tak kita terfikir, kenapa ada orang yang semua suka dengannya? Bukan sebab dia kaya, bukan juga sebab dia terkenal, tetapi sebab akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini, saya, Nur Farzanah Damia binti Nasaruddin daripada Asrama Puteri Pusat SMK Convent ingin berkongsi tazkirah kepada para penonton tentang suatu topik iaitu takwa dan akhlak mulia. Apabila bercakap tentang takwa dan akhlak mulia, saya teringat akan satu kisah Nabi ketika berada di Taif. Pada ketika itu, Rasulullah SAW hendak menyampaikan dakwah kepada penduduk Taif. Namun, penduduk Taif menolak dakwah baginda. Mereka bukan sahaja menolak dakwah baginda, malah membaling batu sehingga kaki baginda berdarah. Malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, namun baginda menolak dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Inilah akhlak yang lahir daripada hati yang bertakwa. Baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan doa dan kasih sayang. Kisah ini mengajar kita bahawa orang yang bertakwa mampu mengawal kemarahan, memaafkan orang lain dan memilih jalan yang baik. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa tabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi ba'di nusahi hasanun sahih. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Iringilah kejahatan dengan kebaikan. Nescaya kebaikan akan menghapuskannya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Riwayat Al-Tirmizi, hadis nombor 1987. Hadis ini mengandungi 3 pesanan penting daripada Rasulullah SAW. Yang pertama, sentiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, segera bertaubat dan menggantikan kesalahan dengan amal kebaikan. Dan yang ketiga, berakhlak mulia terhadap semua manusia. Hadirin yang diredai Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini mengingatkan kita bahawa takwa bukan hanya ketika berada di masjid atau di hadapan guru, tetapi dalam setiap keadaan, sama ada bersendirian atau di halayak ramai. Hadirin sekalian, situasi ini dapat dilihat pada 9 Mei 2024. Masyarakat Malaysia dikejutkan dengan satu insiden pemain bola sepak kebangsaan, Fazal Halim, yang menjadi mangsa serangan asid. Selepas kejadian tersebut, media turut melaporkan bahawa masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang meninggalkan komen berbau penghinaan, cacian dan ejekan terhadap mangsa. Perbuatan menghina dan mengecam seseorang yang sedang menghadapi ujian menunjukkan kurangnya sifat takwa dan akhlak mulia. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk menjaga tutur kata serta mendoakan kebaikan terhadap mereka yang ditimpa musibah. Pada kesimpulannya, hadis ke-18 ini memberi 3 panduan hidup yang sangat mudah tetapi besar nilainya. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua, jangan berputus asa apabila melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, hiasilah diri dengan akhlak yang mulia. Ingat, perbuatan tidak menentukan siapa kita, tetapi taubat dan amal soleh menentukan ke mana kita menuju. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.